Hey guys. Hari ni aku ada satu je soalan. Kenapa? Aku rasa benda ni semua orang pernah tengok dan mungkin pernah buat atau pernah lalu benda tu. Kenapa? Bila kau nak keluar daripada parking, kau kan macam nak kena ke depan sikit kereta nak bagi tahu yang kau ni nak keluar daripada parking. Ataupun kau nak keluar daripada simpang. Ataupun kau macam nak keluar daripada simpang kau just berhenti kat situ. Ataupun kau nak masuk parking. Masuk parking tidak lah, selalunya nak keluar lah bila kau nak keluar parking tu lah. Especially bila kau river, kadang-kadang kau tak nampak kereta belah sana ke, kereta belah sana kau tak nampak kan. Kau ada kereta sebelah-sebelah kau, jadi kau kena slow-slow lah. Kenapa kereta yang dah nampak kau keluar ni, dia akan nak laju, tiba-tiba kau nak laju, tiba-tiba kau macam masa tu kau rasa kau macam Lewis Hamilton yang tengah tunggu daripada lampu merah tu nak pergi hijau kan. Kau punya fokus per second tu macam oi, kena keluar ni, kita kena keluar, kita kena laju, jangan bagi dia keluar dari parking. Kenapa kalau kau berhenti sekejap atau kau slowkan kereta kau, orang ni boleh jalan atau orang ni boleh nampak kau yang kau ada kat situ, ataupun kau bagi je orang tu keluar, kau membuatkan kau lambat pergi satu-satu tempat ke? Ni soalan aku lah. Kenapa yang bila orang nak keluar parking atau kau nak kena sempang tu, tiba-tiba waktu tu lah yang kau nak tekan minyak? Aku tak marah, aku hanya tanya soalan, kenapa? Benda ni adakah sebab kereta kau memang laju ke? Ataupun kau memang pakai kereta yang memang dia memang kau masuk je dalam kereta, dia tak boleh tekan minyak sikit-sikit, dia kena tekan sampai floor. Soalan dia adalah kenapa? So fikir-fikirkanlah. Assalamualaikum.